Kali ni saya bawa anda ke tempat kedua saya ternak ikan kaloi. Dekat depan ni anda boleh tengok lah. Ni tempat kedua saya ternak ikan kaloi. Anda boleh tengok tempat ni macam tak ada apa tau. Hanya ada tong polytank ni saja. Dan dalam ada ikan. Ni tempat kedua Tempat kedua ni elektrik tak ada. Jadi nak letak penapis air tu tak boleh. Ni saya buat satu tong untuk air bersih. Anda boleh tengok ada ikan, dia tak nak timbul, ada ikan yang timbul. Ni bekas ni menarik bagi saya sebab satu, dia sentiasa jernih. Tempat lain dia macam ada macam apa orang kata keladak lah. Yang ni jernih. Tak pasti kenapa bekas ni. Anda boleh tengok. Lepas tu dia punya sisa sisa buangan tu akan ada kat sini. Senang saya nak sedut buang. Sini semua guna manual. Guna getah. Sedut air keluar. Tukar air Maksud saya tukar air. Semua manual. Juga menjawab pada mereka yang tak pernah tengok video saya yang lama-lama tu. Ada yang tanya juga, perlukan mesin oksigen ke tak ikan kaloi? Anda boleh tengok lah, ada mesin oksigen ataupun tidak kat sini. Kita bagi makan sekali lah. Ni bekas ni untuk ikan kuarantin. Dia duduk situ. Ada 2 ekor. Kita bagi makan sekali. Yang ni bekas ni ada ikannya. Tapi dia naik bila dia rasa lapar je. Tapi makanan ni habis. Hanya tempat untuk besarkan ikan saja sini. Bila bekas yang ada filter tu dah kosong, baru saya akan ambil ikan kat sini bawa ke sana lah. Cuma ikan kecil-kecil saja kat sini. Dah boleh tengok. Nampak ni airnya macam keruh-keruh sikit. Ya air sisa makanan. Kalau dekat sini tu pelik. Dia jadi jernih. Dia macam oren lah, macam air parit lah macam tu. Okay.